Ini adalah sambungan dari video Patalong yang lepas. Kali ini aku nak share kat korang keindahan di Terang dan juga Satul. Sekarang kita dekat Lee Kok Kok Cave. Kita nak naik boat pergi masuk ke dalam cave. So harga dah dalam 300 baht untuk satu boat. Sini diorang hanya menggunakan dayung kecil saja untuk menggerakkan bot di sungai ini. Baring ke belakang, lagi kena kepala. Cepat berbaring. Apabila sampai ke pintu masuk gua, diorang suruh kita baring. Kena baring, kalau tak kena kepala. Dia macam Dragon Cave Mouse. Di sini korang boleh menikmati keindahan stalagmite dan stalagmite di dalam gua ini. Apabila sampai, diorang bagi korang berjalan-jalan di dalam gua ini. View kat dalam ni memang cantik. Memang korang tak dapat tengok kat tempat lain. So kat ni macam tempat pemujaan ke apa, sembahyang kot. So dalam cave ni korang boleh tengok stalagmite korang yang belajar sejarah, belajar ekologi, mungkin berminat tempat macam ni. So dia punya experience masuk cave tu memang lain sebab dia memang rendah sangat. Tapi kalau orang yang ada claustrophobia memang tak sesuai lah. Stalagmite ni berbentuk gajah. Ni tengok, ini kaki dia, ini badan dia, kepala dia. Masa balik ni, ingatkan dia orang akan ikut jalan yang sama masa datang tadi. Tetapi tidak. Mereka mengambil jalan lain, di mana laluannya sempit dan makin mencabar. Ini merupakan momen yang paling mendebarkan, di mana hampir 1 cm gua hampir terkena bahagian muka. Okey lah. Jangan angkat. Adik bersama, jangan angkat. Adik kakak tangan. Happy for me, okay? Jangan angkat sebenarnya. Ucap. Number 1 in. Dosit. Kat sini dah boleh tarik nafas panjang sebab tempat dah tak sempit macam tadi lagi. So dari experience dia tadi, dia punya memang rasa macam mendebarkan, adventurous lah, memang lain lah. Tadi pun dia punya gua tu hampir terkena hidung dalam 1 cm je lagi. Kita memang tak memang takut untuk bergerak lah, takut kena gua punya stalagmite tu kan. So far memang experience yang lain. So kalau korang datang Terang, memang wajib datang ni. Kalau tak masuk gua Lee Kok Kok ni, kiranya korang tak datang Terang lah.
Hari ini kita orang decide untuk makan dekat Som Tu Napo Terang, salah satu kafe yang halal di Terang ini. Ini berlatarkan suasana sawah padi dengan binaan berasaskan buluh dan kayu. Memang estetik dan cantik di sini. Nak makan apa? Nak makan nasi Dengan? dengan nasi tom yum. Okey. Kita nak rasa dia punya tom yum dia. Sedap, dia rasa manis-manis, dan masam-masam sikit tu. Memang cukup rasa. Ikan dia pula, kita order ikan tiga rasa. Sedap, manis dia ada pedas sikit je, so itu pula. And then sotong dia pula dia punya sotong memang fresh lah di sini. Sedap. Hari ni kita orang check in kat hotel yang biasa-biasa saja kat Terang ni, iaitu Hotel G-Tamer. Dia cukup harga rate dia dalam RM60 lebih untuk satu malam. Sekarang kita dekat stesen kereta api Kantang. So stesen kereta api Kantang ni dia berusia 100 tahun. Dia juga diisytiharkan sebagai kereta api yang terlama dekat Thailand. Diisytihar oleh Jabatan Seni Thailand. So kat sini juga orang selalu mai ambil gambar. Juga orang panggil love couple stesen kereta api untuk couple-couple. Korang tengok bangunan yang kelekuni ni adalah bangunan yang tertua. Kereta api ni masih lagi beroperasi hingga hari ni. Dia macam ujung jalan kereta api Andaman. Pada sebelah malamnya, kita orang terjumpa sebuah kedai halal di Pekan Terang. Sebenarnya kat Terang ni susah juga untuk cari kedai makan. Tambah pula yang kena dengan dekat kita. Mudalah jumpa kedai yang ada menjual roti canai sesuai untuk kanak-kanak. Sudah makan, kita orang bergerak berjalan-jalan di Pekan Terang ni.
Esokan paginya, kita orang terus cekap dan bergerak ke Satun. Okay, kita dah sampai dekat The Orange Cafe. Cafe ni merupakan yang dekat top lah dekat Satun ni. Dekat sini, saya terbagai raja-raja. So kat belakang ni view dah memang awesome lah, memang cantik lah. So kat belakang orang ada tanam pokok orange. Jadi kita akan pergi tengok pokok orange dah. View di cafe ni memang cantik dan estetik. Patutlah dia jadi tempat makan yang top di Satun ni. Di sini juga mereka ada menjual aiskrim, buah limau dan juga barangan kraft tangan. Kat atas ni korang boleh view tempat ni dan juga pokok limau yang ditanam di sini. So macam korang boleh tengok kat sini bukan saja tempat makan, dia ada banyak spot untuk ambil gambar. Memang dia cantik lah. So belakang ni ada pokok Papa, saya boleh tahu. orange. Macam korang boleh tengok kat belakang ni ada banyak spot untuk gambar. So Orange Cafe ni bukan setakat untuk makan saja, ada tempat untuk jalan ambil gambar. So kat sini ada buah orange, korang boleh tengok lah yang dia orang tanam. Dia orang pun ada jual buah orange ni. Dalam satu adalah 100 hingga 120 baht saja. The Orange Cafe. Ini adalah antara menu-menu yang pasti akan mengiurkan anda. Orange yang original dari sini. Rasa dia asam-asam tapi memang rasa macam banyak vitamin lah, memang fresh orange dah. Yang ni air strawberry soda. Ni klasik lah, macam air strawberry soda macam biasa.
Sekarang kita dekat Keutanan Sunflower Field, tapi malangnya time ni pokok bunga matahari tak ada. So mungkin kita just ambil gambar kat tepi-tepi ni saja. Diorang check in Bara-Bara bajet 1 ni, dekat dengan Pak Bara Beach. Hotel ni diorang tidak mempunyai restoran, tetapi diorang ada mini pantry macam ni. Cuma saja. Yang nak mandi kolam, parent boleh chill kat luar ni sambil minum kopi. Untuk makan petang, kita orang makan dekat Papaya Mom Cafe. Cafe ni terletak di tepi pantai. View dia memang awesome. So petang ni kita decide untuk makan dekat Papaya Mom. Yang ni cafe dekat Saturn ni kebanyakannya semuanya halal. Selepas makan, kita orang terus ke Pak Bara Night Market. Sini ada jual macam-macam. Pagi tu kita orang terus check out dan singgah di Tanjung Poh Viewpoint. So sebelum pulang ke Malaysia, kita orang singgah dekat kafe di Buah ni. So yang ni kafe halal lah. Dia buka pukul 10 sampai pukul 2.
berakhirlah video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe. Nantikan video berikutnya iaitu Krabi. Terima kasih.